Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum saya memulakan PDP pada petang ni, saya nak tanyalah. Semua sihat ke? Sihat. Ya, alhamdulillah. Sebab lah ni musim-musim influenza ni, kita kena jaga kesihatan kan. Okey, sebelum saya start tajuk kita pada petang ni, saya nak tanya sini ya. Siapa di antara kamu semua yang pernah naik taksi? Angkat tangan. Okey, bagus. Siapa sini pernah naik bas? Okey, ramai dah pernah naik bas. Okey. Siapa sini pernah naik kapal terbang? Okey, bagus, ada 3 orang. Okey. Tahu tak semua tu taksi, bas tu, kapal terbang tu tergolong daripada apa? Cepat. Pengangkutan awam di Malaysia. Okey, pengangkutan awam di Malaysia. Okey, itulah tajuk kita pada petang ini, iaitu pengangkutan awam di Malaysia. Okey. Ya, semua boleh tengok pada slide di depan ya. Okey. Kita pergi yang pertama iaitu tajuk definisi. Okey, semua boleh catat untuk buat nota. Okey, apa itu definisi pengangkutan awam? Pengangkutan awam merupakan kemudahan perjalanan yang disediakan untuk digunakan oleh orang ramai dengan bayaran tambang yang berpatutan. Ia dikendalikan oleh pihak kerajaan atau syarikat swasta, bertujuan untuk membolehkan orang ramai bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mudah dan selamat. Okey, sini saya nak terangkan sikit Pengangkutan awam ini merupakan satu kemudahan ataupun kita panggil satu inisiatif yang diberikan oleh kerajaan kepada orang ramai untuk kita bergerak dari bandar ke luar bandar, dari luar bandar ke bandar. Okey, terdapat pelbagai pengangkutan awam yang telah disediakan oleh kerajaan maupun pihak swasta. Okey, kita boleh tengok pada slide ini iaitu tentang pengangkutan awam di Malaysia. Pada silibus kali ini terdapat 3 jenis pengangkutan, iaitu pengangkutan darat, pengangkutan air dan pengangkutan udara. Okey, kita pergi satu persatu. Yang pertama kita pergi kepada pengangkutan darat. Okey, boleh tengok gambar Okey, gambar yang pertama tu gambar apa? Okey, gambar bas. Yang kedua, taksi. Yang ketiga, okey, Grab ni kita panggil sebagai e-hailing ataupun e-panggilan. Di mana Grab ni kita perlu order menggunakan laman web. Contohnya app Grab, Foodpanda, Lalamove, Maxing dan sebagainya lah. Okey, untuk bas pula dia ada jadual yang disediakan, iaitu dari pukul berapa hingga ke pukul berapa berdasarkan tambang yang ditetapkan. Kalau taksi pula tiada jadual. Kalau kita pergi ke stesen bas, adalah di situ taksi yang sedang menunggu kita untuk pergi ke tempat-tempat destinasi kita. Okey, ketiga-tiga ni memang banyak ada di kawasan bandar, di luar bandar. Kalau bas dengan taksi memang banyak di luar bandar. Kalau Grab sukar untuk cari di luar bandar sebab permintaan yang kurang Okey, kita lihat seterusnya. Ini merupakan beberapa jenis pengangkutan darat yang lain. Ini dia panggil rel bersepadu, di mana sebenarnya nampak macam kereta apian. Tak? Nampak macam kereta apian, tapi semuanya ada pada kereta api, kita panggil ada pada kereta api Okey, yang pertama kita pergi kepada monorail. Siapa sini guys pernah naik monorail? Angkat tangan. Okey, monorail ada di mana? Di KL, Kuala Lumpur. Tak ada di Kelantan Di Kelantan tak ada. Semua ni tak ada di Kelantan, kecuali kita panggil KTM Commuter. Itu adalah. Okey. Monorail berada di ibu kota Malaysia, iaitu di Kuala Lumpur. Dia punya kebesaran dia pendek, dia dalam 3 coach macam tu. Seterusnya KTM Commuter. KTM Commuter juga dia panggil kereta api, tapi kereta api yang menghubungkan dari utara ke selatan macam tu. Okey. Seterusnya transit aliran ringan atau dipanggil sebagai LRT. Okey, ni semua ada di ibu kota LRT dia boleh naik ramai. Dia sangat memudahkan para pengguna lah. Contohnya, satu train kereta api tu boleh muat lebih kurang dalam 300 ke 500 orang.
Jadi jalan raya dah kurang ada orang. Kalau tiada penggunaan LRT, kemungkinan berlakunya kesesakan jalan raya. Sebab dia mengatur orang itu fokus jalan raya. Jadi bila ada LRT ni, orang akan mengurangkan kadar kesesakan di jalan raya. Okey, seterusnya MRT. Adik-adik kepada LRT, tapi MRT ni lagi canggih berbanding LRT. Seterusnya KLIA Express dan KLIA Transit. Okey. Apa itu Express dan Transit? Apa beza dia? Okey. Kalau Express, dia dari KL Central ataupun dipanggil tempat turun bas. KL Central tu terus ke KLIA 1 dan 2 airport. Dia tak ada turun mana-mana. Just dari stesen bas tu terus direct ke KLIA. Ini untuk orang yang urgent. Golongan-golongan VIP yang memerlukan pergerakan yang laju, dia kena naik KLIA Express. Manakala KLIA Transit dia sama, tujuan yang sama, iaitu ke KLIA 1 dan 2. Tapi dia banyak transit. Contohnya Salak Tinggi, Cyberjaya, Putrajaya. Faham tak? Okey. Ni transit ni dia berhenti-berhenti. Jadi untuk orang yang urgent memang tak susah untuk naik lah. Okey, seterusnya perkhidmatan tren elektrik dia panggil ETS. Okey, ETS pula dia melalui daripada utara ke selatan. Dia memang laju tanpa guna petrol, elektrik je. Okey, ni semua rel bersepadu yang ada di Malaysia. Ni semua pengangkutan awam. Kadar tambahnya mungkin berbeza mengikut perjalanan, mengikut istimewaan. Contohnya, kalau ETS mengandungi 3 pilihan. Ada yang package ekonomi, package gold, package premium. Harganya pula berbeza. Okey, ni untuk pengangkutan darat. Seterusnya kita pergi kepada pengangkutan air. Okey, ini pengangkutan air yang ada di Malaysia. Hanya dua, iaitu ni gambar ni. Ferry yang ni boat. Okey, bagus. Okey, ferry ni hanya berada di, setahu saya, sebab pengalaman saya, hanya ada di Pulau Pinang lah setakat saya naik. Iaitu daripada Butterworth ke Georgetown. Mengambil masa dalam lebih 15 minit. Ferry keadaannya besar, boleh memuatkan penumpang dan kenderaan. Contohnya orang yang naik kereta tak nak menggunakan jalan raya sebab sesak, dia boleh guna ferry sebagai perantara untuk pergi ke tempat ini ke tempat sana. Okey, seterusnya boat. Boat ni dia lebih kepada memuatkan penumpang sahaja, tidak digunakan kenderaan besar sebab dia kecil je. Boat ni lebih kurang digunakan untuk pergi ke pulau-pulau. Contohnya dari Jeti ke Pulau Perhentian, Jeti ke Pulau Kapas, ke Pulau Redang. Jadi penumpang akan naik boat dengan suasana kecil je lah. Ni semua pengangkutan air yang telah disediakan oleh pihak kerajaan dan pihak swasta. Tambahnya memang murah. Pengalaman saya naik ferry tambah RM1 je. Dari Butterworth ke Pulau Pinang ke Georgetown hanya bayar RM1 untuk warga negara. Yang ada IC RM1, yang tak ada IC mungkin mahal lah. Jadi kita rakyat Malaysia ni sangat-sangat beruntung dengan adanya pengangkutan macam ni. Okey, seterusnya pengangkutan udara. Okey, gambarnya apa? Kapal terbang yang ni? Okey, helikopter. Bagus, semuanya tahu lah. Okey, bagus. Okey, kapal terbang ni siapa bisa naik tadi? Okey, bagus, bisa naik. Helikopter siapa bisa naik? Okey, bisa naik ya? Okey, bagus. Helikopter ni dia macam ni. Ada helikopter yang hanya untuk badan uniform, contohnya tentera udara, polis, bomber dan tentera lah. Okey. Ini kategori helikopter penumpang, di mana dia boleh digunakan untuk sewa. Golongan VIP yang ingin naik helikopter boleh sewa, mungkin bayar dia mahal lah. Tapi dia juga helikopter yang boleh membawa penumpang. Contohnya dari keadaan banjir. Contoh kawasan ni banjir. Jadi pengangkutan darat tak boleh nak lalu sebab banjir lah, banjir. Jadi dengan adanya helikopter boleh turun kawasan tinggi, penumpang kena helikopter. Tapi dalam bilangan sikit, dalam 3 hingga 4 orang macam tu je. Kapal terbang pula ni, dia lebih kepada macam bas, tapi dia lebih ke udara Dia kena beli tiket. Kadang-kadang kapal terbang ni memang, kalau di Malaysia memang sibuk lah. Boleh dikatakan terlalu sibuk sebab dia punya permintaan tinggi kapal terbang. Okey. Setakat ni ada soalan sebelum kita pergi kepada topik yang kedua, iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia. Ada soalan tentang jenis-jenis pengangkutan awam di Malaysia? Kalau ada boleh angkat tangan, kalau tak ada tak apa, kita boleh teruskan.
Okey. Okey, semuanya kelihatan macam faham. Okey. Kita pergi kepada faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia. Okey. Terdapat 4 faktor yang menyebabkan jaringan pengangkutan di Malaysia berbeza dari satu tempat di satu tempat. Contohnya di Kelantan, apa yang ada? Tak ada ferry, tak ada bot. Manakala di KL tak ada ni, tak ada ni. Dia berbeza kan? Berbeza mengikut negeri masing-masing disebabkan oleh faktor-faktornya. Kita pergi yang pertama. Faktor yang pertama adalah faktor bentuk muka bumi. Faktor yang kedua, kemajuan teknologi. Faktor yang ketiga, dasar kerajaan. Faktor yang keempat adalah kegiatan ekonomi. Okey, ini merupakan 4 faktor-faktor yang telah mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia. Okey. Untuk aktiviti seterusnya, saya akan agihkan kepada 4 kumpulan untuk menyiapkan satu tugasan. Okey. Saya nak 2 kumpulan untuk pelajar lelaki, 2 kumpulan untuk pelajar perempuan. Di sini ada 4 tugasan yang melibatkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkutan di Malaysia. Saya nak wakil kumpulan untuk bangun dah ambil. Wakil kumpulan. Okey, boleh pilih. Okey, semua boleh tengok tugasan masing-masing. Dan saya akan agihkan satu helai kertas bagi setiap kumpulan. Arahan tugasan saya akan beritahu sekejap lagi. Okey, boleh buka kad tugasan masing-masing. Okey, siapa dapat tugasan 1 angkat tangan? Tugasan 1, okey. Tugasan 2, tugasan 3, tugasan 4. Okey, bagus. Saya nak dalam kertas A4 putih kosong tu, setiap kumpulan berbincang antara satu sama lain untuk menulis faktor-faktor yang mempengaruhi berdasarkan tugasan tersebut. Contohnya, kumpulan 1 bentuk muka bumi. Dalam kertas A4 tu, cari dalam buku teks maklumat berkaitan faktor bentuk muka bumi dan tulis di atas kertas A4. Boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Okey, bagus. Dalam kiraan 10 minit, aktiviti berjalan. Masa diberikan 10 minit untuk berbincang dan mencari jawapan di dalam buku teks berdasarkan faktor-faktor yang telah dipilih oleh wakil kumpulan anda.
Okey, kalau ada soalan boleh tanya saya boleh angkat tangan dan panggil saya akan pergi. Ni okey? Okey. Okey, bulan ni okey? Okey, bagus. Bulan ni? Okey, bagus. Sangat ya. Okey, masih ada lagi 5 minit sebelum kita berbincang.
masa lagi 3 minit untuk berbincang. Ada satu pertanyaan yang besar lagi. Apa buat dulu? Bincang dulu. Lagi kita akan bincang. Mana boleh tersiap lagi, boleh teruskan siapkan masa ada lagi. Bila kita berbincang. Ya, kalau ahli pukulan tak tahu, boleh tanya ahli pukulan masing-masing.
Okey, semua kumpulan dah siap ke? Dah siap dah? Okey, bila dah siap, okey. Kita sambung kepada perbincangan. Perbincangan ini saya akan nak wakil ahli kumpulan, untuk membaca faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia yang dipilih berdasarkan kad tugasan pusat tadi. Okey, yang pertama boleh wakil untuk tugasan 1 tu bangun membaca apa yang hasil kedapatan daripada pencarian tadi. Okey, boleh teruskan. Untuk B, anak tinggi. Pembinaan jaringan pengangkutan adalah sukar dan menelan kos yang tinggi. Mana faham? Keadaan tanah yang rata sesuai untuk pembinaan jaringan pengangkutan. Tembangan sungai. Pembinaan jaringan pengangkutan di kawasan berbahaya menelan kos yang tinggi kerana perlu tambak dan dinding jambatan. Pinggir laut pula. Kawasan pinggir pantai yang berteluk sesuai dijadikan pelabuhan kerana keadaannya yang terlindung dan dalam. Okey, bagus untuk. Okey, boleh bukan kepada tugasan 1. Okey. Selanjutnya kita pergi kepada tugasan yang kedua, iaitu faktor yang kedua. Boleh bangun baca hasil anda. Dasar kerajaan. Okey, dasar kerajaan. Suruhanjaya Pengangkutan Awan Darat SPAD bertanggungjawab terhadap pengangkutan awan darat. Okey. Salah satu bidang keberhasilan utama negara NARA bertujuan untuk menambah baik pengangkutan awan bandar. Nombor 3, Kerajaan Malaysia memperuntukkan RM55 bilion untuk pelaksanaan projek yang Crossline ECRL yang menghubungkan Lembah Kelang ke pantai timur Semenanjung Malaysia dalam rancangan bajet 2017. Nombor 4, dasar pensawastaan seperti pembinaan dapur raya. Utara Selatan oleh Plus Berhad dan perkhidmatan LRT serta bas oleh Prasarana Malaysia Berhad untuk meningkatkan kemajuan pengangkutan di Malaysia. Okey, bagus. Bukan untuk bulan 2. Okey, seterusnya kita kepada tugasan ketiga, iaitu faktor yang ketiga. Boleh bangun baca. Kegiatan ekonomi. Okey, kegiatan ekonomi. Jaringan pengangkutan dibina di kawasan yang terdapat sumber mineral seperti kertas dan biji untuk memudahkan kerja penghantaran bahan komposesan dan pemasaran sumber petroleum ke tempat lain. Kedua, jaringan pengangkutan juga dibina di kawasan pertanian untuk memudahkan penghantaran dan pemasaran hasil pertanian. Juga kawasan yang liat dengan kegiatan ekonomi seperti perniagaan, perdagangan, perindustrian dan perlombongan mempunyai jaringan pengangkutan yang ada seperti tempat dan itu. Okey. Okey, bukan untuk tugas 3. Okey, bagus. Okey, akan cari satu yang keempat. Boleh bangun. Antara faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia ialah kemajuan teknologi. Okey, kemajuan teknologi. Okey, bagi fokus. Pembinaan terowong smart SMART yang boleh berfungsi sebagai saliran air dan laluan kenderaan. Pembinaan jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah di Pulau Pinang yang merupakan jambatan terpanjang di Malaysia, iaitu 24 km. Pembinaan
Okey, bagus. Tepukan untuk melompat. Okey. Okey, semua kumpulan dah habis. Okey, kita pergi untuk perbincangan. Kita pergi satu persatu. Saya menerangkan dengan lebih lanjut bagaimana empat faktor itu memainkan peranan dalam jaringan pengangkutan manusia. Okey. Yang pertama kita kepada faktor itu faktor bentuk muka bumi. Di tanah tinggi, pembinaan jaringan pengangkutan adalah amat sukar dan menelan kos yang tinggi. Okey, contohnya Cameron Highland ataupun Genting Highland yang berada di tanah tinggi akan menelan kos yang tinggi, sangat-sangat tinggi sekiranya kita ingin membina jalan kereta api, ingin membina lapangan terbang. Jadi benda tu sebab tu pentingnya bentuk muka bumi Kerajaan akan memilih bentuk muka bumi yang sesuai untuk membuat apa-apa infrastruktur pengangkutan. Okey, contohnya tanah pamah. Keadaan tanah yang rata sesuai untuk pembinaan jaringan pengangkutan. Tanah tinggi memang tak sesuai. Kalau jalan raya pun jalan raya biasa, bukan highway. Manakala kalau tanah pamah memang sangat-sangat sesuai. Tanah yang rata, tak ada bukit apa-apa, sesuai untuk semua jenis jaringan pengangkutan. Jalan raya, lebuh raya, landasan kereta api, pelabuhan dan sebagainya. Okey, di lembangan sungai, pembinaan jaringan pengangkutan di kawasan berpaya menelan kos yang tinggi kerana perlu ditambah dan dibina jambatan. Okey, lembangan sungai juga merupakan kawasan yang tidak sesuai untuk membina jaringan pengangkutan kerana akan menelan kos yang sangat tinggi lah. Sebab apa? Sebab sebelum nak bina jalan raya tu, kerajaan perlu menambah kawasan tu dulu. Tambah ni maksud dia mengambil tanah dan letak kawasan tu bagi apa? Bagi ketinggian tu tinggilah, tak ada air bawah. Okey. Selanjutnya pinggir laut. Kawasan pinggir laut pantai yang berteluk sesuai dijadikan pelabuhan kerana keadaannya yang terlindung dan dalam. Okey. Teluk ni maksudnya kawasan yang bentuk U. Dah tak ingat tak masa kita belajar form 1 yang lip sungai tu kan? Yang bentuk muka bumi pinggir pantai kan? Dia ada teluk. Kiri kanan tu ada macam benteng menghalang laluan angin. So memang sesuai untuk aktiviti pelabuhan lah. Okey, itu untuk bentuk muka bumi. Seterusnya kita pergi kepada kemajuan teknologi. Okey, di mana pembinaan terowong smart yang boleh berfungsi sebagai sediran air dan laluan kenderaan. Ni kawasan ni contohnya di KL. Bila berlaku banjir, kawasan terowong ni boleh dijadikan sebagai laluan air. Jadi kereta disekat kiri dan kanan untuk laluan air semasa banjir. Contohnya banjir besar di KL atau banjir kilat, air memang akan mengalir dalam laluan terowong untuk pergi ke longkang, ke parit macam tu. Tapi kalau tak ada hujan, tak ada apa, memang jalan tu digunakan untuk laluan kenderaan Okey, itu salah satu kemajuan teknologi lah. Dia boleh dua dalam satu. Okey, seterusnya pembinaan Jabatan Sultan Abdul Halim Muhammad Shah di Pulau Pinang yang merupakan jabatan terpanjang di Malaysia, 24 km sehala. Bukan dua hala, kalau dua hala pergi dan balik boleh jadi 44 km, 48 km. Memang sangat-sangat panjang. Memang terpanjang di Malaysia lah. Sebab saya pernah berada di Pulau Pinang. Jadi kedua-dua jabatan di Pulau Pinang, yang pertama dan yang kedua memang sangat-sangat nostalgia lah, sebab dia memang panjang. Seterusnya pembinaan lebuh raya Timur Barat yang merentasi tanah tinggi dan sungai. Okey. Di Timur Barat ni melebihi, contohnya dari Kelantan ingin pergi ke Kuala Lumpur, timur ke barat. Kita akan merentasi tanah tinggi, contohnya Musang, Pulau Kerai, Sungai Kelantan, Sungai Pahang, macam tu contoh kan. Okey. Seterusnya laluan bawah tanah bagi projek MRT yang menggunakan teknologi tinggi. Macam gambar tadi yang saya menunjukkan tentang rel bersepadu, ada istilah MRT kan. Okey, MRT itu dibina di bawah tanah, di mana stesen-stesennya kebanyakannya di bawah tanah. Jadi dengan adanya kemajuan tersebut, memang kita tidak boleh nafikan bahawa projek MRT bukan projek yang paling berjaya lah, sebab dia boleh dibina di bawah tanah tanpa apa-apa masalah lah. Okey, seterusnya okey, dasar kerajaan. Maksudnya di sini apa yang kerajaan buat untuk pengangkutan. Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat dipanggil SPAD bertanggungjawab terhadap pengangkutan awam darat. Contohnya, sekiranya bas, teksi, Grab
membuat apa-apa masalah. Contohnya tiada lesen memandu, melebihi hak laju. Contohnya bahkan bas dia ada limit dia, limit hak laju sebab dia membawa penumpang dan dia dia terikat dengan peraturan-peraturan jalan raya. Jadi ini merupakan peranan SPAD untuk mengambil sebarang tindakan sekiranya pemandu-pemandu kenderaan pengangkutan awam ini melanggar peraturan. Okey. Kerajaan juga dalam bidang keberhasilan utama negara NKRA bertujuan untuk menambah baik pengangkutan awam bandar. Kerajaan Malaysia juga telah memperuntukkan 55 bilion untuk pelaksanaan projek East Coast Rail Line iaitu ECRL yang menghubungkan Lembah Kelang ke Pantai Timur semenanjung Malaysia dalam pembentangan bajet 2017. Macam kita lihat, macam semua lihat kan, kawasan kita merupakan salah satu kawasan yang dipilih untuk laluan kereta api ECRL yang dijangka siap pada 2027. Di antara bermula daripada Kota Baru di Tunjung, stesen terakhir sehingga ke Lembah Kelang ataupun Gombak lah. Okey, itu merupakan salah satu kejayaan. Sebenarnya dasar penswastaan seperti pembinaan lebuh raya Utara Selatan oleh PLAS Berhad dan perkhidmatan LRT serta BAS oleh Prasarana Malaysia Berhad untuk meningkatkan kemajuan pengangkutan di Malaysia. Okey, kerajaan telah bergabung ataupun bekerjasama dengan syarikat Prasarana Malaysia untuk membina lebuh raya Utara Selatan dan perkhidmatan LRT untuk kemudahan orang ramai dalam meningkatkan kemajuan pengangkutan di Malaysia. Okey, faktor seterusnya sebelum kita pergi dengan lebih lanjut iaitu kegiatan ekonomi. Okey, jaringan pengangkutan dibina di kawasan yang terdapat sumber mineral seperti Kerteh, Bintulu, Kerteh dan Bintulu untuk memudahkan kerja penghantaran bahan, pemprosesan dan pemasaran sumber petroleum ke tempat lain. Okey, kenapa perlunya ada pengangkutan? Untuk aktiviti pengangkutan bahan petroleum daripada bandar petroleum itu Kerteh untuk pergi ke tempat-tempat pemprosesan di kawasan bandar. Jaringan pengangkutan sangat penting bagi memudahkan penghantaran dan pemasaran hasil panen. Contohnya, di kawasan luar bandar ada aktiviti penanaman padi. Sekiranya tiada jaringan pengangkutan, bagaimana padi tersebut boleh dihantar ke kawasan bandar untuk aktiviti penghilangan? Betul? Kalau tak ada kereta, contoh tak ada van, tak ada lori, bagaimana padi itu perlu dibawa ke kawasan kilang? Memang susah lah. Jadi dengan adanya jaringan pengangkutan ni akan memudahkanlah aktiviti pertanian. Okey, kawasan yang giat dengan kegiatan ekonomi seperti perniagaan, perdagangan dan pelabuhan mempunyai jaringan pengangkutan yang padat. Contohnya di Georgetown memang sangat padat sebab di situ ada kilang, ada pelancongan, ada perniagaan. Jadi di situ memang memerlukan jaringan pengangkutan yang padat lah. Okey, itu untuk faktor. Sekian untuk penerangan. Kita pergi kepada aktiviti pengukuhan yang akan kita buat. Okey, untuk aktiviti pengukuhan ni saya menyertakan 10 soalan, lebih kurang 10 atau 11 soalan untuk dijawab oleh semua berdasarkan pilihan yang dibuat berdasarkan picker wheel, di mana nama-nama anda semua berada dalam roda impian ini. Siapa yang terpilih boleh bangun dan menjawab soalan yang diberikan. Okey, kita mulakan dari saya nak zoom. Okey, namanya kalau zoom kita mulakan. Okey. Soalan, kita mulakan soalan.
Sekejap, tengah loading. Sabar, kita boleh bincang, boleh tengok nota dulu. Berdasarkan apa yang awak tanda tadi, boleh baca nota sebelum kita mulakan quiz. Di dalam roda impian ni ada nama-nama. Kita kena sabar dan menunggu siapa yang bercuba untuk menjawab soalan. Dia masalah sikit. Dia tak apa, sekiranya benda ni jadi kita buat secara manual. Semua kena kedai dia. Tunggu dia dengan loading. Baiklah, kita buat secara manual. Okay, kita tengok orang pertama untuk jawab soalan secara manual. Okay, untuk manual tak apa, don't worry, saya akan pilih. Okay, okay, Bakir boleh bangun. Okay, Bakir, soalan yang pertama, feri tergolong dalam pengangkutan apa? A. Pengangkutan darat, B. Pengangkutan air, C. Pengangkutan udara. Okey, bagus, tepuk tangan untuk Bakir. Kita duduk. Itu permulaan kuis kita untuk pengukuhan antara ulangan kuis. Okey, soalan yang kedua. Untuk orang kedua, okey, Muiz. Okey, Muiz. Kapal terbang terdiri daripada pengangkutan apa? Udara. Okey, bagus. Bukan untuk Muiz. Okey, seterusnya kita tengok adakah dia masuk okey ataupun dia memang dia tak nak membantu.
Okey, soalan seterusnya kita buat minimal dulu. Kita ada dia okey. Okey, jana. Okey, transit aliran ringan ataupun dipanggil sebagai LRT merupakan pengangkutan awam. A. Air, B. Udara, C. Darat. Darat. Okey, bagus. Tepuk tangan jana. Dia mesti loading. Okey. Dah okey. Okey, kita mulakan dari sekarang. Okey, Ani. Ani boleh bangun. Okey, Ani. Tu gambar apa ni? Test ya. Okey. Test itu apa dia? Darat ke air ke udara? Darat. Okey, mana? Warna biru. Tengok betul salah. Okey, betul. Tepuk tangan Ani. Okey, soalan kedua. Okey. Soalan kedua. Okey, Aswad. Aswad, LRT ni apa? Darat ke air ke udara? Darat. Okey, kita tengok jawapannya. Okey, betul tu bangsa Aswad. Okey, soalan seterusnya untuk orang ketiga. Okey, dia dengan berpusing-pusing. Okey, Ani. Orang yang sambut apa? Okey. Ani, KLI transit apa? Darat ke air ke udara? Darat mana? Hijau. Okey, jangan senyum. Fokus. Okey, betul tu bukan untuk Ani. Okey, itu ni transit aliran massa atau dipanggil sebagai MRT. Okey, Adira. Okey, Adira. MRT darat ke air ke udara? Darat. Okey, dari betul ke salah? Okey, betul tukang Adira. Bagus. Soalan yang kelima untuk orang yang kelima. Okey. Perkhidmatan train elektrik dapat dipanggil sebagai ETS. Okey, Jana. Jana boleh pilih ETS apa? Darat ke air ke udara? Darat. Kita jawapan dia. Okey, betul tukang Jana. Okey, seterusnya. Soalan seterusnya untuk orang yang seterusnya. Okey, itu gambar ferry Gambar ferry, okey. Orang yang perlu menjawab siapa tadi?
Okey, Mustaqil. Mustaqil bangun, menjawab soalan Ferry. Mustaqil. Okey, Ferry. Darat ke air ke udara? Angkutan air. Kita jawapan dia. Okey, betul. Terima kasih Mustaqil. Okey, seterusnya monorail. Siapa orangnya? Okey. Apa dia tak berpusing, apa? Kita teruskan. Okey. Okey, syuhada. Syuhada, okey, monorail tergolong pada darat, air atau udara? Darat. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, betul, terima kasih syuhada. Untuk soalan seterusnya, soalan yang ke-8. Sabar, ada 3 lagi. Okey. Soalan yang ke-8 untuk orang yang ke-8. Dia dengan berfikir, melodi. Okey. Okey, Ani. Sebenarnya Ani lagi. Okey, Ani, dipanggilnya darat, air atau udara? Darat. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey. Tepuk tangan untuk Ani. Bagus. Okey, soalan yang ke-9. Apa sabar, kita ada 3 lagi soalan sebelum kita buat rumusan. Okey, syuhada lagi. Syuhada boleh bangun. Okey, syuhada, kapal terbang ni darat ke air ke udara? Udara. Okey, kita tengok betul ke salah. Okey, betul. Terima kasih syuhada. Okey, soalan yang ke-10. Okey, siapakah orangnya? Sabar ya, dia dengan berfikir. Yang ke situ. Orang yang sama. Okey, Ani. Ani namanya Ani, orang ketua. Hari ini. Okey, Ani. Food Express. Air, darat ataupun udara? Air. Okey, soalan yang terakhir. Okey, kita buka ke Ani. Ani telah menguasai PEP pada hari ini. Okey, untuk soalan terakhir sebelum kita pergi kepada rumusan. Okey, orang yang terakhir, siapa yang terpilih, adakah Ani atau Syahada? Okey, dia dengan loading. Dia dengan berfikir. Okey, tengok. Adakah Ani atau Syahada? Jannah? Sebut orang yang tidak pastinya lagi. Okey, Balkis. Soalan terakhir, Balkis. Okey. Tu gambar apa? Okey, gambar bas. Bas darat ke air ke udara? Darat. Okey. Okey, darat. Okey, betul. Okey, terima kasih semua. Okey. Kita dah sampai kepada penghujung PEP kita. Okey. Saya akan membuat rumusan berkaitan apa yang kita belajar pada hari ini, iaitu berkaitan dengan pengangkutan awam di Malaysia. Okey. Rumusannya saya boleh buat adalah pengangkutan awam ini sangat penting kepada kita pada masa kini kerana ia
memudahkan pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya ada kata kan, ada kata soalan saya lah kebab. Apa yang akan berlaku sekiranya kerajaan tidak membuat dasar pengangkutan di negara kita? Contohnya tak ada jaringan apa-apa pengangkutan pun. Apa yang akan terjadi kepada penduduk? Kebab, boleh jawab secara spontan je. Ha? Kesesakan Okey, kita jalan raya lagi. Buat lagi. Okey, pencemaran udara bagus lagi. Okey, lagi contohnya macam pergerakan penduduk akan jadi terhad. Contohnya sekiranya tiada LRT. Okey, LRT ni menghubungkan daripada bandar utama ke kawasan pinggir bandar. Sekiranya tiada LRT, penduduk akan menjadi terhad. Di mana untuk pergi ke satu tempat tu dia akan mengambil masa yang lama. Contohnya dia kena naik bas, dia kena naik kenderaan sendiri. Manakala sekiranya seseorang itu tiada kenderaan, memang sangat sukar untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain kan. Itu adalah memudahkan pergerakan manusia. Okey, apa yang saya boleh rumus pada hari ini adalah nilai. Nilai kita sebagai pengguna, iaitu kita perlu ada nilai tanggungjawab menggunakan pengangkutan awam secara berhemat. Di mana contohnya setiap pengangkutan awam mempunyai peraturan yang tersendiri. Contohnya saya bagi macam LRT ataupun MRT. Sekarang MRT telah memperkenalkan tempat duduk bagi golongan wanita sahaja. Contohnya, satu coach ataupun dua coach sepanjang MRT itu hanya dikhaskan untuk golongan wanita. Jadi sekiranya ada lelaki ataupun golongan lelaki lah yang duduk di kawasan perempuan ini, itu salah satu tindakan yang tidak baguslah. Tak ada nilai tanggungjawab. Sebab peraturan dia untuk perempuan sahaja, di mana dia menjaga kehormatan kaum perempuan kan? Untuk mengelakkan daripada berlakunya gangguan harassment, mengganggu daripada segi keselamatan wanita itu sendiri Itu salah satu. Yang kedua, contohnya kita menggunakan bas. Okey. Bas, macam mana kita nak menunjukkan nilai kita, tanggungjawab kita, iaitu dengan cara tidak membuang sampah dalam bas. Kita menjaga kelebihan bas. Contohnya dalam bas tu ada kawasan, ada dibagi skrin untuk kita tengok TV, contoh kan. Tapi kalau kita tiada nilai tanggungjawab, kita akan merosakkannya. Jadi kita kena jaga dia punya keistimewaan bas itu agar kita boleh menggunakan sehingga ni jangka masa panjang lah. Okey, sebelum saya menghabiskan PDP pada hari ini, ada soalan? Kalau ada boleh angkat tangan. Tak ada, okey. Soalan spontan. Apakah pengajaran yang kita dapat pada PDP hari ini? Boleh angkat tangan dan bangun jawab. Pengajaran apa yang kita boleh ambil untuk pengangkutan ni? Contohnya kita boleh, okey, saya sedar bahawa pengangkutan ni sangat penting bagi saya contoh. Okey, boleh bangun seorang tak apa, yang mana boleh berani sebelum saya pilih. Boleh bangun je secara spontan. Ada ke tak ada? Ke memang semua faham? Semua faham ke? Faham. Okey, contoh pengajaran yang boleh diambil adalah saya selaku pengguna pengangkutan awam ni, saya akan menjaga dengan lebih baik. Saya akan mempunyai peraturan pengangkutan awam. Saya akan meningkatkan kadar penggunaan saya untuk pengangkutan awam bagi mengelakkan berlakunya pencemaran udara dan sebagainya. Okey, sekian saja PDP kita pada hari ini. Nanti kita akan sambung PDP kita pada seterusnya pada tajuk telekomunikasi, iaitu bab seterusnya. Okey, dengan lafaz bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.